Kadang kita rasa risau bila umur makin meningkat. Kawan ramai dah kahwin, keluarga mula bertanya, hati sendiri mula rasa sunyi. Tapi percayalah, lambat kahwin bukan satu dosa. Yang penting jangan kahwin hanya sebab tekanan. Sebab salah pilih pasangan boleh ubah seluruh hidup kita. Sebelum kahwin, kita masih ada pilihan. Tapi lepas kahwin, itu dah jadi tanggungjawab. Bukan lagi soal suka atau tak suka, tapi soal amanah dan redha Allah. Jadi sebelum buat keputusan besar ini, perhati dulu 5 perkara. Cara dia kawan marah, cara dia selesaikan masalah, cara dia beramal dengan agamanya, cara dia layan orang tua dan keluarganya, dan cara dia urus kewangan. Cinta tu penting, tapi perkahwinan bukan sekadar cinta. Ia tentang komitmen seumur hidup yang perlu dipandu dengan iman dan tanggungjawab. Biar lambat kahwin asalkan tak salah pilih teman hidup.